Oh, hari ini kenyang tak semua? Kenyang. Mana kenyang? So duduk. Biasanya kickstart lah. Sifu mesti speaker yang pertama. So hari ini Sifu sangat bersyukur. Kenapa? Kerana anak didik Sifu ramai yang sangat hebat, betul tak? Betul. Sifu hari ini hanya perlu jadi testimoni sudah cukup. Betul? So di sini Sifu nak kongsikan satu video, okay? Kita tengok video ini. Ada siapa dekat sini, you tengok video ini you rasa you nak jadi salah seorang daripada mereka yang ambil cek? Angkat tangan. Saya. Mau? Betul tak mau? So Sifu nak bagi tahu korang, you tengok sebenarnya korang semua sudah sampai ke sini, betul tak hari ini? Betul. Sudah sampai. So sampai di sini apa yang penting? Ilmu sudah dapat. Tadi nampak speaker. Korang ingat tak speaker cakap apa tadi semua? Action, betul? Betul B2B. You kena bertindak, betul tak? Kalau you datang kickstart tak berhenti-henti, setiap 3 bulan datang. Selepas 1 tahun, korang rasa boleh berjaya tak? You tak buat apa-apa. Tak boleh. Hanya datang event saja. Lepas tu you bagi tahu you main up like, I setiap I tak pernah miss kickstart, I tak pernah miss itu. You rasa you boleh berjaya tak? Tak boleh. Apa yang penting hari ini kita mesti kena tahu. Ini Sifu satu slide saja. Inilah satu peluang tau. Zaman sekarang